Apa maksud TSYA? Tunjangan hari raya sama konsepnya dengan bonus hujung tahun. Pertinya peniaga atau majikan akan memberikan pendapatan lebih syarikat kerana pekerja bekerja dalam tempoh 12 bulan. Nilai bonus juga meningkat pada tahun kedua seseorang bekerja. Nilai bonus tidak sama kenaikan dengan gaji pokok. Gaji pokok ternilai dari KPI prestasi kerja dan kekosongan jawatan lebih tinggi. Keperluan kepada tunjangan terjadi apabila pemberian diberi secara tunai adalah disebabkan beberapa faktor di bawah. Pertama, pekerja yang tidak tinggal di hostel syarikat, maka duit tunjangan perumahan diberi secara tunai. Ia dibayar bersama gaji, bukannya ditolak gaji seperti mana penyata gaji penghuni hostel pekerja. 2. Pekerja diarahkan untuk bekerja di luar premis atau di luar kawasan, sedangkan pekerja lain cuma perlu bekerja di dalam premis. 3. Pekerja diminta bekerja lebih masa, sedangkan pekerja boleh balik selepas bekerja 9 jam. Pekerja harus makan di kantin atau keluar makan sebanyak 2 kali sehari di luar. Maka allowance makan tunjangan makan harus dibayar majikan. Majikan harus membayar lebih pada setiap jam bekerja selepas di luar waktu bekerja. Amalan Human Resources ini adalah amalan Persatuan Pekerja dan Majikan Bangsa Kina dan Bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia sahaja yang terpakai sejak tahun 2002 sehingga 2025 telah disemak. Lain tempat kerja tawarannya berbeza, melainkan ia telah diwartakan oleh Kementerian Sumber Buruh Negara.